sebahagian besar daripada kita punya agensi-agensi yang berkait dengan pelaburan ni diselaraskan oleh MITI. Sebenarnya siapa yang bertanggungjawab? Adakah kerajaan negeri ataupun MITI? Kerajaan negeri dia punya IPA, Investment Promotion Agency. Terlalu banyak. Kita ada 32 IPAs. Sebab itu when we promoted ataupun kita revise our NIA, kita streamline semua IPAs ini supaya MITI menjadi MIDA menjadi agensi utama untuk menarik pelabur ke Malaysia, tetapi dengan kerjasama IPAs di negeri-negeri yang berkenaan. Sebab kita tidak mahu mereka merebut ini, tetapi kita nak complement. Sebagai contoh, untuk manufacturing, of course, Penang merupakan salah satu negeri yang penting dalam sektor perkilangan dan pembuatan, tetapi oleh kerana space, ruang sudah tidak ada, kita bekerjasama dengan Kedah di Kulim High Tech. So kita terpaksa acquire tanah-tanah baru untuk membuka lagi, membesarkan Kulim High Tech. Untuk sektor aeroangkasa, mereka tumpu kepada 3S, Sepang, Serendah dan Subang. So, memang MIDA adalah lead agency, tetapi of course dengan kerjasama negeri.